Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam koperasi. Ibadah korban bukan hanya ibadah fizikal, tetapi ia juga satu sistem agihan kekayaan yang sangat indah. Daging korban yang diagihkan kepada golongan yang memerlukan menandakan keprihatinan kita terhadap insan yang kurang bernasib baik. Begitu juga dalam sistem koperasi, ia dibina untuk membantu ahli keluar daripada kesempitan hidup, menyediakan keperluan asas, membuka ruang penjagaan, membina komuniti dan memberi sokongan kepada yang memerlukan. Prinsip koperasi yang kelima, keprihatinan terhadap komuniti, adalah manifestasi nilai sosial Islam yang amat tinggi. Kita sebagai pemimpin dan ahli koperasi harus terus mengangkat nilai-nilai sosial dalam segala keperluan dan perancangan. Begitulah ahli yang memerlukan, tingkatkan akses kepada pendidikan, sokong program kebajikan. Semua ini selari dengan semangat Aidiladha. Semoga hari raya ini membangkitkan semula semangat kepedulian dan keprihatinan dalam diri kita semua. Mari jadikan koperasi sebagai saluran untuk menyebar rahmat, bukan sekadar meraih keuntungan. Selamat Hari Raya Aidiladha dan semoga segala ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.